Okay guys, kita dah sampai. Okay, so hari ni actually it's day 2. So aku dah sampai ke International Sepang Circuit untuk event GT Show 2025. Baru je sampai. Okay, memang penat guys. So korang tengok memang event dah petang dah. Sekarang ni pukul 5. Tapi kereta masih banyak je guys. Okay, so kereta memang banyak. Orang masih datang sebab event ni supposedly dia habis around 7 lebih, pukul 8 lah. Oh tu kereta Zenlo katanya. Okay, kereta tak selaku kereta Zenlo. Alright. Tadi agak lawak lah guys. Okay, agak lawak. Sebabnya aku dah halfway lah nak sampai Sepang. Tapi aku tertinggal aku punya tiket. Aduh guys, so kena patah balik lah. Tu yang sampai ni lambat ni. Okay, but it's okay. Sebab besok baru final race. Besok aku akan datang pagi lah. Yang tiada beg dan slip bag sebelah sini. Beg galas sahaja sebelah ni. Abang jangan rakam. Okay guys, kita dah sampai dah. Tu dia. Sebesar-besar autobak. Okay, and ni racing memang daripada Japan. So kali ni Bloomberg kat Malaysia. Okay, Super GT3 2025 series. And kita ada dua pemandu orang Malaysia lah. Okay, nanti kita tengok siapa driver yang daripada Malaysia and team nombor berapa, kereta apa. Sorry guys, okay, mengah sikit. Jauh ke jalan parking, tapi taklah jauh sangat. So ni adalah kereta dia orang kata kereta lucky draw. Okay, Toyota GR Supra. Kita tengoklah siapa yang bertuah bawa balik Toyota GR Supra ni. And kali ni dia bukan racing punya event semata-mata, tapi dia combine sekali dengan hobi punya event. Okay, so korang boleh pergilah dekat Diecast Market Entrance ni. Sehari kita akan pergi lah, kita akan masuk. Sekarang aku nak pergi ke bahagian event dulu, racing. Okay guys, keluar je daripada main kemah GR ni. Okay, korang terus akan nampak kereta daripada RWB. Okay, lawa guys, ada 6 biji. Okay, memang cantik guys. So kalau korang memang fans Porsche dan juga RWB, memang lawa.
And korang boleh dengar lah background bunyi racing. Sekarang ni tengah qualifying. Okay, tengah session qualifying. Okay, belakang tu kita ada craft lab. Kejap guys, aku nak tengok jadual jap. Kalau ikutkan sekarang ni, ya guys, sekarang ni tengah Super GT qualifying 1 dan qualifying 2. Okay, tu yang bunyi racing kat belakang. Alright. And then tu dia guys, kereta daripada Autobahn. Okay. And then kereta Milwaukee. Okay, Zenlo. Yang viral tu nampak Zenlo kat belakang. Dengan kereta dia yang lawa tu. Kau boleh tengok lah, dia punya TikTok memang selalu dia tunjuk. Okay. And look at this guys, NSX. Lawa guys. Banyak guys kereta-kereta JDM. Oh, smart guys. Okay. So kita tengok sikit Autobahn punya booth. Oh. Okay guys, aku lupa nak tunjuk korang apa yang ada kat dalam Craft Lab. Okay, kita tengok balik lah Craft Lab punya booth. So dia ada Honda FL5. Okay, and then ada GR Yaris kat belakang. Oh, lawa guys. Smart guys. Okay, and diorang pun ada jual accessories. Okay, so let's go. Aku nak try pusing sebanyak yang boleh untuk cover untuk day 1 ni, so that besok tak banyak aku boleh fokus on video shoot kereta. So hari ni aku memang fokus on nak tunjuk apa yang ada kat event ni, and esok baru aku fokus on kereta-kereta lah. Okay, right, both Bridgestone. Okay, Sata galeri kereta pun dia ada buka kak. Tu galeri kereta dia ada jual aksesori, and juga ada barang diecast ya guys daripada Yanzai Hobby. Okay, tak apa, sekejap kita check out. And then booth TSKL, so diorang offer tiket kalau korang yang tak beli tiket lagi. Oh, Lightning McQueen. Okay, window guys, Lightning McQueen. Cerita The Cars. Okay, aku layan lah time kecil-kecil dulu. Okay, tengok ni guys, apa lawa tu lah 34 ni. So yang ni ada booth Super GT punya merchandise. Okay, korang boleh beli. Dia ada baju, jaket dan banyak. Dan kita tengok booth endless. Oh, dia jual F1 kan. Sports entertainment. Ooh, look at that beauty guys. Lawa guys. Lawa guys.
Okay, so jom kita sambung. Lucky tadi hujan, so sekarang ni cuaca mendung, at least tak panas lah guys. Okay, tak panas. Tu ada booth Nissan. Okay, kalau nak beli Nissan boleh lah guys datang. Ini kereta daripada Retro Havoc tu guys. Aku nampak tu guys. Kereta berharga jutaan ringgit Bofori. Itu kita dah tengok dekat event Malaysia apa tu, Auto Lifestyle Festival tu. Lawa guys tengok ni. Buatan Malaysia je guys. Okay, buatan Malaysia. Dalam tu pun ada Toyota Supra, GR86, Lexus LFA. Selangor team. Okay, so jom kita ke dalam lagi. Oh, yang ni dia gaya tema memang macam kat Jepun guys. Okay, of course lah, event pun racing Jepun, so dia bawa sikit lah suasana Jepun tu. Ini kalau video shoot, photoshoot kereta pun lawa ni sini. Dan korang tengok memang ada yang jadi cosplay ni. Kirin Ichiban. Ya, ni tak salah aku time Tokyo Auto Saloon last year aku beli tiket Black Tag tu pun dia orang offer minum, tapi aku tak minum lah guys. Okay, baik, kita pusing belah sini dulu. Okay, nice lah dia punya setup. So kat sini dia ada banyak booth jual air-air, makanan. Okay, tak boleh masuk. Tak boleh masuk tengok. I tanya tak boleh. Oh, lapar pula tengok makanan-makanan ni. Okay, tak apa. Kita fokus. And besok hari Sabtu, last day event, akan ada konsert tau guys. Malam esok akan ada konsert. So kita pusing sini. Oh, aku nampak initial D. Aku nak jelaskan. Oh, tengok guys, kereta-kereta JDM guys. Kita ada Fairlady, kita ada R35, kita ada Evo, kita ada Supra, kita ada Honda, okay, GTR 400R, memang rare, okay. Dan Supra, Mazda, EA86. Lawa guys. Okay, so that's it guys untuk area ini dipanggil area mall area. Okay, so sekarang ni kita nak masuk kawasan tempat racing lah. Kita nak masuk racing, nak try tengok lah sikit, nak shoot video kita tengah racing kalau sempat. Gaya macam dah nak habis. Okay, right, stay tune.
So korang boleh tengok lah, ramai orang. Okay, memang ramai. Boleh dengar bunyi kereta tengah berlumba tu. Tunjuk sikit. Okay, memang orang masih ramai lah yang datang. Jom kita masuk. Kita redeem tiket dulu. Kita tahu kenapa ramai yang kumpul kat depan tu. Okay, kita try tengok ada apa. So yang ni diorang queue untuk pergi pit walk. Tapi pit walk pukul 6 sekali. So diorang dah start queue. Okay, tak apalah. Dia pergi usah kereta dulu. Dia tengah tengok dari atas lah. Okay guys, kita sekarang dah masuk area pit walk. So kita usahlah driver-driver dan juga kereta-kereta racing.
So yang ni okay, ramai guys. Yeah. We have 3 slots. See that guy? Zelo.1、2努力、2努力。ああ。お、すごいね、ここ。Okay guys, jom kita sambung. Tadi berehat sebentar sebab ambil signature. Okay. Itu dia guys. Dapat gak signature. Okay. Okay guys, so that's it for Pit Walk. Okay, untuk hari ni. Sorry lah tak dapat nak rakam sebab aku terlalu fokus ambil signature. Okay, tak apalah, besok aku bawa lagi item-item lain untuk dapatkan lagi signature. Aku punya botol apa flask TSKL tu habis full dah. Nanti aku akan share. So sekarang ni kita kena gerak keluar. Tu dia guys, nak kena masuk balik terowong lah guys. Okay, alright, stay tune. Okay guys, so agak penat guys. Okay, memang penat. Tadi aku tak dapat nak rakam banyak dekat Pit Walk tu sebab aku fokus on ambil signature. Okay, ramai kat lah driver, dan juga aku dapat drifting, dan juga last kali tu aku dapat Adrian De Silva dengan Dorian. Okay, so diorang drive untuk team kereta nombor 611, kita Porsche 911 GT3. Okay, tadi aku sampai je dekat siapa ni, kereta Jasman Jaafar, kereta Aston Martin tu. Diorang baru je habis sesi sign, so diorang baru je gerak, so kita dapat lah signature dia. It's okay, tak apa, besok kita try lagi. Sekarang ni kita tengah jalan, so kita nak enjoy je lah dekat area mall area tu. And sekejap lagi kita nak try tengok dekat bahagian diecast ni, diecast ni tempat, and kita enjoy lah tengok kereta. So kat area dalam main grandstand ni pun ada agak kereta-kereta display. Okay, lawa guys, Silvia smart guys. Okay, aku kenal tu Matt Sticker. Dia supplier and juga apa ni, tu stiker apa ni, body
stiker kereta lah guys. Okay, yang tu dekat atas aku dekat Puchong kot. Oh guys, tengok ni guys, lawa. Smart guys. Dia ni pun lawa guys. Bukan senang guys nak tengok kereta-kereta klasik ni. Okay, alright. Lawa guys. Okay, so jom kita jalan keluar. Penat sikit sebab dekat apa ni, time nak beratur masuk pit walk tu, first memang kena beratur panjang lah. Korang tengok yang jadi kan, ramai kan. And then bila dah masuk dalam tunnel tu, naik tangga. So memang panas guys. Okay, tapi luckily hari ni cuaca mendung, so taklah terlalu panas. Hopefully besok pun lebih kurang macam ini, tak panas. Kalau panas memang kita bincang. Alright guys, stay tuned. Okay, so diorang pun dah prepare dah untuk esok. Okay, untuk final race untuk esok, hari yang terakhir lah, event last day. Alright, so diorang tengah, orang kata baru habis racing tadi. Okay, so diorang tengah prepare lah untuk besok. Normally aku takkan stay sampai malam, tapi tak apa. And besok event, dia punya ending dia agak menarik sebab ada konsert guys. Okay, ada konsert. Banyak agak artis yang dijemput. Okay, yang tu besok kita akan stay sampai malam gak. Okay, enjoy guys. Walaupun aku tak dapat nak enjoy race tadi, it's okay, aku pun dah datang lambat. And then tiket pula boleh tertinggal. So memang lambat lah. Aku sampai sini pun dah pukul 5. Okay, tak apalah. Esok kita try enjoy. So habis aku akan datang pagi, kita akan stay sampai malam. And of course lah, misi aku nak dapatkan lagi signature yang aku boleh grab. Jom kita berjalan keluar, enjoy dekat luar tu. Kau tengok ramai guys. Okay, semua dah kumpul kat luar sana, enjoy. And then nak, siapa yang minat diecast kenalah masuk kawasan kau diecast tu kan.
Okay guys, so dia bukan event kereta je. Okay, ada event diecast juga. Lawa guys. Okay, ni daripada Collectors Paradise. If I'm not mistaken, dia orang ni dekat JB. Dia punya kedai kat JB. Oh, barang baik guys. Barang baik guys. Oh, quiz. Okay, ni daripada Pop Race ni, Max Car Toys. Ya, lawa guys. Banyak guys item dia. So ni daripada AIG. Okay, di kelas gadget. Macam biasa lah, barang dia orang banyak kan. Still kena ada Hot Wheels. Okay, and then ni daripada Liberty YS. Banyak agak dia punya item. Okay, kita ada Mini GT. GT Walk. Okay, ini kalau nak ambil signature driver, boleh lah ambil lah Mini GT ni, Autobot. And look at it guys. Dia punya display dia lawa guys. Banyak initial model. Scale 1/43 buat tu. James Bond. Ini bang baik. And then scale 1/18 Solido. Okay. Yang ni dia ada Sparky. Alright. Banyak agak item. Menarik. Tengok tu guys. Ini display dia. Lawa guys. Fresh from Japan. Daripada Jepun guys. Ada cheese. Mantap. Daripada Diecast Toy Zone. Okay, dekat MCOT Mall dia. Okay, tengok item dia. Banyak guys. Scale 1/18. Wah guys. Liberty Walk guys. Buat si. Bawang panas ni, bawang panas.係啦 ，fight 㗎嘛，呢啲係 fight 嚟㗎嘛，係咪？你唔知㗎 ，Who is coming in？ Who也是，我覺得佢話係打工仔。Ni banyak Hot Wheels. Okay, ada Hot Wheels premium. Boy.
Dan ada mini GT. Oh, ini barang baik ni Hot Wheels. Bang, ya. So, top secret. 34. Sangat nak dapat ni. Oi, barang baik oh. Barang baik oh. Ferrari. Malam dia habis pukul 8. Biasa habis pukul 9. Top secret. No Hot Wheels lagi guys. Tu biar menyesal terbeli jangan balik termimpi. Lain macam guys dia punya ayat. Ini dekat yang TMC juga lah, yang dekat UI Damansara tu kan. Oh, TMS. Itu ni saya bawa semua komplikan. So that's it guys for today. Kita sambung besok. Okay, so besok aku akan datang full day lagi. Kita try lah rekam sebanyak yang boleh. And also kita nak enjoy juga race besok. Okay, final race. So good luck to all driver and to all teams. Korang tengok lah, orang pun dah kosong dah. Tak ramai orang dah. Okay, tadi pun banyak lah barang-barang diecast, brand-brand diecast, seller-seller kat daripada jauh pun datang. So kalau kau nak beli diecast boleh lah datang. So kita nak jalan balik kat kereta and memang penat guys. Okay, memang penat. Tak banyak agak kereta yang tinggal, mostly geng-geng vendor lah, and juga daripada tim-tim driver kat. So besok aku nak bawa barang. Okay, aku nak bawa barang. Aku tak tahu aku nak bawa apa. Sebab botol flask CSKL aku dah full. So I need something lah. Tadi aku nampak ada orang bawa majalah majalah Super GT. Okay, dalam tu ada gambar driver, gambar kereta dia orang. Okay, ikut team. And dia orang collect signature dekat buku tu. So aku nak cari kat mana boleh dapat buku tu. Nice tak lah kalau boleh dapat signature dekat buku-buku tu kan. So tak apa, that's it for today. Tu kita fikir malam kan sebelum tidur. See you guys for the last day of event. Enjoy.